A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para hadirin sekalian? Alhamdulillah baik ya semua. Alhamdulillah, terima kasih kerana bersama kita pada pagi ini. Baik, pertama sekali yang dihormati sahabat samaha Timbalan Mufti Ustaz Dr. Rizal Mustafa, para panelis kita juga, ya, kedua-dua pakar falak Singapura, iaitu kedua-dua juga guru saya, Al-Fadil Ustaz Dr. Firdaus Yahya dan Al-Fadil Tuan Haji Muhammad Faizal Uthman. Dan juga para hadirin sekalian, para asatidatul kiram, dan juga para ibu-ibu, ayah sekalian, dan juga yang sedang menonton ia melalui Facebook Live di Masjid Darussalam dan juga di seluruh 35 masjid, alhamdulillah, yang menonton kita pada pagi ini. Sebagai pembuka tirai bicara, ingin saya mulakan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah berfirman dalam surah Yunus ayat kelima, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, huwallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nura wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab. Yang bermaksud, dialah yang menjadikan matahari bersinar-sinar dan bulan bercahaya, dan dialah yang menentukan perjalanan tiap-tiap satu itu berpindah pada tempat peredarannya masing-masing, supaya kamu dapat mengetahui bilangan tahun dan kiraan masa. Baik para hadirin sekalian, topik perbincangan kita pada pagi ini berbunyi, kita hari haji bila? Oleh kerana masa terhad, setiap panelis diberikan masa hanya 10 minit bagi setiap soalan, insya-Allah. Dan para hadirin yang punya soalan boleh ajukan di Slido yang tadi telah tertera di skrin, dan insya-Allah seandainya masa berpihak pada kita, akan saya kongsikan soalan pada panelis kita, insya-Allah. Baik para penonton sekalian, para hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, tanpa kita buang masa, ayuh kita mengajukan soalan pertama kepada timbalan mufti kita, Ustaz Dr. Rizal Mustafa, berkenaan dengan perkataan hisab dan ru'yah. Pasti setiap daripada kita pernah dengar perkataan ini, benar? Betul? Pernah dengar tak hisab dan ru'yah? Pernah. Baik, alhamdulillah. Ustaz Rizal mungkin boleh kongsikan kepada kita, apakah panduan agama dalam menentukan bulan baru dalam kalender Islam, serta apakah pendekatan yang diambil oleh negara Singapura? Tafadhal mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man iqtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya muliakan pengurusi majlis, yang saya muliakan serta yang saya kasihi pengurusi Masjid Darussalam, Ustaz Al-Fadil, Ustaz Rashid, yang saya muliakan, yang saya kasihi serta saya hormati ahli panelis kita, Al-Fadil Dr. Firdaus, Al-Fadil Akh Faizal. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, insya-Allah. Para jemaah muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita pada majlis yang penuh berkah ini pada pagi yang berbahagia ini. Walaupun pagi Ahad, kemudian waktunya pula waktu duha macam ini. Kalau Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita kesempatan untuk bertemu dan memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang berbahagia ini, alhamdulillah. Pada awal-awalnya Ustaz Haziq tatkala memberikan kepada saya saranan tajuk, kemudian masa ni, kemudian masa setelah visa dia cuti umum, saya risau juga, takut majlis ni 3-4 orang saja yang hadir kan, lagi berkaitan dengan falak. Berkaitan dengan falaknya tak ramai yang minat, tapi ternyata alhamdulillah ramai juga yang sudi, ramai juga yang ingin mengetahui tentang isu yang bakal dibentangkan pada hari ini. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat ini, dan kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala terus mengurniakan kepada kita istiqamah untuk memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala sentiasa. Amin ya rabbal alamin. Berkaitan dengan panduan agama berkenaan dengan penetapan awal bulan, ia berkaitan dengan satu ilmu dalam bidang Islam, namanya ilmu falak. Ilmu falak. Kalau kita merujuk kepada ayat-ayat suci Al-Quran, terdapat 2 ayat di dalam Al-Quran di mana Allah Subhanahu wa taala menyebut kalimat falak. Antaranya pada surah Yasin, kemudian pada surah Al-Anbiya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tatkala menceritakan tentang bulan dan matahari, Allah berkata kullun fi falakin yasbahun. Setiap planet-planet itu, bulan dengan matahari ini beredar ataupun berenang-renang pada orbitnya pada orbitnya. Jadi itu asal kalimat falak. Jadi
bila kita berbicara tentang ilmu falak ini lebih-lebih lagi ilmu falak Islam, ilmu falak syar'i, ia berkaitan dengan penetapan waktu salat. Penetapan waktu salat, bila mulanya zuhur, asar, maghrib, isyak dan sebagainya. Ia juga berkaitan dengan penetapan takwim, kalender Islam, bila awal permulaan satu bulan kemudian penghujungnya. Ia juga berkaitan dengan penetapan anak atau penetapan kiblat. Kiblat kita arahnya ke mana, sama ada berpandukan dengan matahari, sama ada berpandukan kepada bintang dan sebagainya, sama ada berpandukan kepada direction kompas dan sebagainya. Falak juga berkaitan dengan gerhana bulan dengan juga gerhana matahari dan sebagainya. Jadi maknanya ilmu falak ni ruangnya agak luas, skopnya agak luas. Ia membahaskan beberapa perkara yang berkaitan dengan amal ibadah kita. Bila kita berbicara tentang falak, falak syar'i, macam saya katakan tadi, ia merangkumi perkiraan lintasan jisim-jisim yang ada di langit, lebih khusus lagi bulan dengan matahari. Kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rahman, asy-syamsu wal qamaru bihusban. Ya, ini bulan atau matahari dengan bulan semuanya mengikuti perhitungan yang tertentu. Perhitungannya. Maksudnya apa di sini? Maksudnya kita boleh memperhitungkan bila bulan dengan bila matahari itu pergerakannya bagaimana, bila terbitnya bulan, bila terbenamnya bulan, di mana pergerakan matahari dan sebagainya. Semuanya merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu sikit sebanyak berkait pendahuluan tentang apakah itu falak syar'i di sisi Islam. Bila kita berbicara tentang, saya katakan tadi, di antara perbahasan ilmu falak ini adalah tentang penentuan waktu salat, penentuan awal bulan dan akhir bulan. Jadi maknanya ia berkaitan dengan amal ibadah kita. Jadi untuk kita menentukan awal bulan dengan akhir bulan, setentunya ada dua istilah yang tadi Ustaz Haziq kata, dah sering kita dengar lah. Ia berkaitan dengan hisab ataupun dan juga ru'yah, dua benda. Berkaitan dengan ru'yah dalam erti kata melihat, menyaksikan, ataupun berkaitan dengan hisab, membuat perhitungan. Jadi tentunya hisab ini ataupun ru'yah ini, kita pergi pada ru'yah dulu. Ru'yah yakni menyaksikan. Menyaksikan apa? Menyaksikan anak bulan. Menyaksikan anak bulan, ia merupakan petanda bahawa awal bulan itu telah pun timbul. Jadi bila kita menyaksikan anak bulan, awal bulan telah timbul. Di zaman Nabi pada asalnya penyaksian anak bulan ini berlaku dengan mata kasar lah. Bila seseorang tu boleh menyaksikan bulan dan dia kena tahu dekat mana dia saksikan anak bulan tu. Dia kena tahu arahnya dekat mana dan sebagainya. Seringkali orang ni mungkin berlaku kesilapan, dia tak tahu, tak ada ilmu pengetahuan. Dia katakan, Ustaz saya dah saksikan anak bulan. Tapi bila kita tanya dia, bila sebenarnya awak saksikan anak bulan? Saya saksikan anak bulan tadi pada waktu subuh sebagai contoh. Dia nak nampak bulan sabit. Jadi apabila seseorang tu tidak tahu, tidak ada ilmu pengetahuan, di sini boleh timbul kekeliruan. Jadi ia memerlukan kepada ilmu. Jadi menyaksikan anak bulan dengan secara mata kasar. Kemudian ada juga sekarang ini menggunakan teleskop, menggunakan binocular untuk mendapatkan kepastian lagi. Kemudian ada juga menyaksikan anak bulan dengan menggunakan alat pengimejan ataupun menggunakan alat teleskop yang mana di nanti tak silap saya dekat luar nanti ada display tentang bagaimana kita menggunakan alat CCD, komputer lah, maknanya untuk enhance lagi image itu biar jelas. Enhance lagi sesuatu image biar jelas bentuk hilal dan sebagainya. Jadi itu poin yang pertama. Ru'yah ini melalui penetapan ataupun penyaksian anak bulan. Kemudian ada juga poin yang kedua yang penting saya nak sentuh ni tentang hisab. Hisab dalam erti kata perhitungan. Kaedah hisab ini menggunakan kriteria-kriteria yang pelbagai. Saya tak nak kelirukan, macam Ustaz Haziq kata cuba ada 10 minit. Saya nak ringkaskan kepada dua poin yang pertama. Kaedah hisab, sama ada seseorang itu menggunakan kaedah hisab imkanur ru'yah. Imkanur ru'yah ni apa? Jadi saya sarankan para jemaah semua, dekat sini ada booklet yang telah disediakan oleh pejabat mufti, satu bahasa Inggeris, kemudian yang ringkasannya dalam bahasa Melayu. Dekat situ ada pendetailan, details berkaitan dengan kaedah-kaedah hisab, sejarahnya sedikit sebanyak telah disediakan, dan insya-Allah pejabat mufti lagi menyediakan buku panduan yang kedua yang akan membahaskan agak lebih terperinci lagi. Jadi kaedah imkanur ru'yah sikit lebih kurang maksudnya adalah keberangkalian boleh nampak. Maksud dia apa? Dia merupakan satu kaedah yang mengenal pasti
ini kriteria-kriteria yang tertentu. Sekiranya cuaca itu terang ataupun tidak ada apa-apa dekat angkasa, sebagai contoh, tidak ada awan, tidak ada gangguan dan sebagainya, sepatutnya hilal sudah boleh disaksikan, sudah boleh ternampak. Itu merupakan kaedah imkanur ru'yah yang diikuti oleh negara-negara MABIMS, negara-negara MABIMS, Malaysia, Brunei, Indonesia dan juga Singapura. Ada juga macam saya katakan tadi, kaedah-kaedah yang lain, kriteria yang lain. Sebagai contoh, kriteria wujudul hilal yang digunakan pakai oleh sebahagian organisasi dekat Indonesia, sebagai contoh Muhammadiyah Indonesia, bukan Singapura, Muhammadiyah Indonesia menggunakan kaedah wujudul hilal. Wujudul hilal maksudnya adalah hilal itu wujud. Maksudnya apa? Apabila matahari terbenam, kemudian hilal berada di atas ufuk. Kalau ikut perkiraan hilal berada di atas ufuk, maka mereka sudah anggap next day itu merupakan bulan baru. Walaupun hilal yang berada di atas ufuk itu darjatnya begitu rendah, sebagai contoh 0.1% ataupun 0.1 degree, ataupun hanya sekadar 1 minit setelah matahari terbenam. Maknanya kalau ikut pakai teleskop ke macam mana canggih sekali pun tak boleh nak saksikan bulan yang begitu rendah macam itu sekali kan. Tapi kalau ikut kaedah wujudul hilal, iaitu kalau ikut perhitungan, setelah matahari terbenam, hilal ni ada di atas ufuk, maka mereka menganggap next day merupakan apa? Merupakan kalender baru Islam. Jadi ini dua kaedah. Tapi kaedah yang dipakai di Singapura merupakan kaedah imkanur ru'yah. Imkanur ru'yah, iaitu nanti insya-Allah teman-teman saya akan buat pembentangan slides bilakah berlaku kaedah imkanur ru'yah, degree-nya berapa, jarak lengkungnya apa dan sebagainya. Jadi menurut kaedah imkanur ru'yah, seharusnya kalau tidak ada apa-apa, macam saya kata tadi, dekat ufuk itu jelas, tidak ada apa-apa awan, dan dah berkali-kali kita ni bawa teleskop pergi cuba nak menyaksikan hilal. Sepatutnya dah boleh menyaksikan, tapi kerana mungkin kondisi faktor cuaca, mungkin kerana faktor awan yang begitu tebal dekat ufuk, maka begitu sukar untuk menyaksikan bulan tersebut. Jadi itu sikit sebanyak Ustaz Haziq yang dapat saya sampaikan tentang dua kaedah secara umum yang sekarang ini biasanya diguna pakai, dan kaedah mana yang diguna oleh Singapura, yang dipertimbangkan oleh Singapura. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah, syukran jazilan pada Fadil Ustaz Dr. Izal atas pengungsiannya. Jadi soalan seterusnya saya tujukan kepada Al-Fadil Ustaz Dr. Firdaus Yahya. Berdasarkan perkongsian Ustaz Izal tadi, bahawa Singapura telah menggunakan kaedah imkanur ru'yah. Jadi mungkin Ustaz Firdaus boleh kongsikan kepada kita, apakah mungkin sejarah Singapura menggunakan pendekatan ini sejak tahun 1974? Fadhil Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Al-Fadhil Sahibus Samahah Mufti Negara Singapura, Dr. Naziruddin, para panelis yang saya hormati, moderator forum kita pada pagi ini, dan seterusnya tuan-tuan apa yang dirahmati Allah. Saya tak banyak masa sebab apa kita forum ringkas, jadi saya nak berikan yang ringkas-ringkas sajalah, chop-chop saja. Okey. Soalan ditanyakan ialah kenapa dan sejarahnya, kenapa Singapura ini tidak amalkan ru'yah? Kenapa Singapura tidak lihat anak bulan seperti mana negara Malaysia, Brunei dan juga Indonesia? Jawapannya kalau nak ringkas senang saja. Singapura ni kecil. Malaysia tu berapa besar? Berganda-ganda daripada Singapura. Brunei berapa besar? Indonesia, berapa besar? Jadi nak bandingkan negara kecil macam negara besar tak boleh. Negara besar ada banyak tempat nak tengok anak bulan. Kat Singapura kat mana nak tengok anak bulan? Atas flat? Di atas Bukit Timah? Kita pergi Bukit Timah tengok monyet nanti. Pergi Marina Bay Sands, naik atas tengok orang swimming. Tak ada tempat nak tengok anak bulan di Singapura. Kalau ada pun tempat tersebut ini di tengah-tengah bandar. Maka cahaya bandar ni kuat. Nak tengok anak bulan ini bukanlah tengok macam bintang, macam bulan yang purnama. Tidak. Anak bulan kalau nak tengok, contohnya kalau nak bagi pemisalan, cuba ambil benang putih, letak di lampu fluoresan macam gini putih, cuba tengok daripada jauh. Nampak tak benang putih tu? Kalau awak nampak, memang kita panggil awak tengok anak bulan dah. Kalau awak tak nampak, jangan komen banyak. Itu cerita. Itu susahnya nak tengok anak bulan.
Okay, apatah lagi di kawasan Singapura. Di negara besar, mereka banyak tempat. Ini pertama. Faktor kedua, di Singapura di sini, kerana dia kecil dan seperti negara di kawasan kita ni, Nusantara ni, Khatul Istiwa ni, berawan, hujan. Hari ni sekarang dah hujan. Tempat saya tadi pergi panas terik. Sampai sini hujan lebat. Tak boleh nak agak. Kita boleh cakap, oh hari ni panas, kita boleh tengok anak bulan. Ya, panas sampai ke petang. Tapi bila tengok kaki langit, ada awan. Sebab kita tengok anak bulan bukan tengok atas. Kita tengok dekat kaki langit. Atau kaki langit, ufuk. Okay? Tempat mana bertemu langitnya dengan darat. Situ anak bulan tu tinggi dia macam gini saja. Ini pun dah cukup tinggi lah. 2 jari saya. Kadang-kadang 1 jari saja. Nak tengok apa? 1 jari macam gini. Bukan senang. Orang kata tengok anak bulan, tengok anak bulan. Cuba tengok anak bulan. Pernah saya kongsi satu cerita ni yang disampaikan kepada saya oleh mufti lama kita, Syekh Said Isa bin Semit. Dia memulakan dengan konsep imkanur ru'ya ataupun hisab. Ada beberapa orang yang tak puas hati dengan dia. Dia kata, kenal kita mesti tengok anak bulan. Okey. Kata, bila nak tengok? Dia cabar orang tu lah, sekumpulan orang ni. Kita tengok pada akhir bulan sekian-sekian. Okey. Dekat mana nak tengok? Mereka kata tempat yang tertinggi di Singapura. Patut itulah tahun 70-an. Kat mana agaknya tempat tertinggi di Singapura? Bukit Timah? No way. Bukit Timah semua pokok tinggi-tinggi. Awak tengok apa? Okey, kita pergi ke Mount Faber. Tinggi tak? Tinggi sebab dia mount apa? Mountain. Pergi sana. Naik atas. Okey, dia ini cerita betul. Dan dia ajak pada petang tersebut pergi. Okey, sekarang kita dah sampai masa ni, kita tengok. Sebab waktu dulu tak pakai teleskop. Tak ada teleskop. Itu semua barang mahal-mahal. Puluh-puluh ribu punya. Okay, dan tak ada alat-alat teropong ke apa. Jadi kita kena tengok dengan mata kasar kita lah kat mana nak tengok. Maka dia kata, okey, cari anak bulan. Maka sekumpulan orang ni pun, saya tak nak cerita siapa, tengoklah atas langit, tengok timur, tengok barat, tengok sana sini, semua tengok. Maka dia tanya, kamu semua tengok kat mana? Cari anak bulan lah. Yelah, kita kena tengok keliling baru cari jumpa. Kalau tak tengok keliling, nak jumpa macam mana? Kata dia, awak cari mana? Anak bulan kat situ, sebelah barat. Bukannya kat atas, kat langit, kat timur, dekat barat, dekat sana semua. Tak ada. Tengok sana, hujung sana situ. Macam mana tahu? Situlah perlu ada ilmu. Kalau tak ada ilmu, pakai tembak saja. Di situ perlunya belajar falak syar'i. Di situlah perlunya untuk kita tentukan dekat mana kedudukan anak bulan. Jadi kita tak meracau cari mana anak bulan tersebut. Nak tahu kedudukannya perlukan ada ilmu pengetahuan. Apa dia? Ilmu perkiraan. Kalau tak tahu kira, tak tahu kat mana. Perkiraan ni apa? Mathematics. Bila orang kata mathematics macam meremang bulu rumah. Dulu O level, alamak. Ilmu hisab. Dan ilmu hisab sekarang ini canggih, tepat. Ilmu hisab dahulu tak berapa tepat. Ini standard, kan ilmu makin berkembang. Dulu tak ada alat seperti komputer. Tak ada alat seperti kalkulator. Jadi pakai tangan, manual. Jadi buat kira-kira tersebut, alamak salah. Bukan senang. Saya pernah buat perkiraan pakai tangan. Azabun azibun. Ya. Jadi kita pakai kalkulator. Sekarang komputer. Makin canggih. Tekan butang, pop, keluar. Jadi alat yang canggih, teknologi dengan ilmu matematik yang canggih, combine, dia jadi satu alat yang sangat ampuh, senjata yang sangat ampuh untuk menentukan dekat mana anak bulan. Bahkan dia itu lebih tepat daripada kita gunakan mata kita. Sebab gunakan mata, awak tanya, ni betul anak bulan ke awan, ke asap, ke apa bintang, ke UFO? Cuba cakap apa benda ni. Awak yakin 100% anak bulan? 90%. Tapi kalau ada ilmu matematik, yakin. Bahkan saya boleh tengok dan anak bulan mesti ada kat situ. Saya tak nampak, tapi anak bulan mesti kat situ ada. Sebab apa? Ilmu ni tak boleh bohong. Orang kata tak boleh pakai ilmu hisab, ini semua bidah-bidah. Habis awak solat pakai ilmu hisab, apa pasal? Kenapa awak tak keluar tengok? Tak boleh hujan. Jangan solat dah kalau hujan. Sebab awak tak percaya matematik. Jadi ilmu matematik ini adalah satu ilmu yang Allah telah anugerahkan kepada kita. Maka Rasulullah SAW
Nabi yang membawa syariat yang sesuai sepanjang zaman sampai akhir masa, syariat Islam ini meraihkan juga ilmu ini. Maka Rasulullah SAW menyampaikan dua hadis. Ada satu hadis yang tak disebut dalam buku ini, ada satu hadis yang disebut dalam buku ini. Kedua-duanya riwayat sahabat yang sama, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Satu hadis Rasulullah SAW yang mana saya berikan maknanya lah, tak payah bahasa Arabnya. Kalau kamu tak dapat lihat anak bulan kerana dia tu lindungi awan ke apa, komplitkan 30 hari. Senang. Tak nampak 30 hari. Satu lagi hadis pula kata, kalau tak nampak anak bulan, tentukan dia tu ada. Faqdurulah. Macam mana boleh hadis? Kata satu lengkapkan 30 hari, satu kata tentukan dia ada. Kalau kita kata tentukan dia ada, maka besok kita puasa, tak payah 30 hari. Jadi ulama nak cuba nak satukan dua hadis ini daripada dahulu. Pembahasan panjang saya tak mau ceritalah. Tetapi kalau kita lihat hadis ini memberikan option kepada umat Islam. Kalau kamu tidak ada ilmu hisab, tak ada ilmu matematik, katakan satu kita berada di kampung ke pulau yang tak ada orang tahu tentang ilmu matematik, kita keluar, tengok anak bulan, tak nampak, sudah, kita sambung puasa. Tak payah hari raya. So tak ada ilmu apa? Buat apa kita nak susah-susah? Tapi kalau kita dah ada ilmu, dah ada komputer, dah ada apa, boleh pakai option kedua. Tekan butang, kita tahu anak bulan dah ada. Dan itulah option yang digunakan oleh mufti kedua kita, Syekh Said Isa bin Semit pada tahun 1974. Untuk tukar daripada ru'yah semata kepada hisab. Jadi itu secara ringkaslah. Wallahualam. Sorry terlajak sikit. Tak usah. Syukran Fadil Ustaz Dr. Firdaus atas perkongsiannya. Maka jelas Singapura telah menggunakan kaedah hisab 100% sejak 1974. Baik, soalan seterusnya kepada Haji Muhammad Faizal Uthman. Berkenaan dengan tak kala Singapura menggunakan kaedah hisab, apakah mungkin faktor maupun pendekatan yang Singapura ambil kira dalam kita gunakan kaedah hisab, dan apakah perbezaannya dengan negara-negara yang lain? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Sahibus Samahah Tuan Mufti Negara, pengerusi Masjid Darussalam, pengerusi bagi panel pada hari ini, dan juga ahli panel yang saya hormati sekalian, tuan-tuan dan puan-puan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persoalannya berkenaan dengan perbezaan antara Singapura dan juga negara-negara lain. Tadi Ustaz Firdaus kata kadang kita pergi Mount Faber ataupun pergi Bukit Timah untuk mencerap anak bulan, tapi tak nampak sebab Singapura ni kecil. Tapi kalau di Malaysia tu, kalau setiap kali kita hendak mencerap anak bulan, ada berapa tempat? 29 tempat cerapan, 29. Kalau di Indonesia 99 tempat. Lagi banyak, negara dia besar kan. Tapi Singapura ni sangat kecil. Jadi kita tak nampak, kita tak ada banyak tempat untuk melihat. Salah satu tempat yang mungkin ada orang katakan kenapa kita tak gunakan di pusat sains, ada balai cerap di sana, teleskop dia besar, kenapa kita tak gunakan dekat sana? Antara faktor pertama ialah faktor cuaca yang telah diterangkan oleh Ustaz Firdaus. Singapura ni cuaca dia senantiasa berawan. Dalam satu tahun kita terima 170 hingga 180 hari ribut petir. Malahan Singapura ialah ibu kota dunia bagi ribut petir. Paling banyak ribut petir di Singapura. Kalau ribut petir maknanya mesti ada awan. Tak ada petir kalau tak ada awan. Mesti ada awan. Jadi awan tu senantiasa ada di Singapura. Itu kalau ribut petir. Kalau hari biasa pun berawan juga. Kalau tak percaya, cuba tengok kat luar. Tengok ufuk di Singapura selalu berawan. Jadi susah untuk kita melihat anak bulan itu sebab banyaknya awan, dan awan ini melindungi daripada kita untuk melihat anak bulan tersebut. Dan sebagaimana Ustaz Firdaus juga katakan, anak bulan ni bukan satu benda yang sangat mudah untuk kita lihat. Nanti kita boleh lihat bagaimana bentuk anak bulan. Ada dekat atas.
Nanti saya tunjukkan macam mana bentuk anak bulan. Kadang-kadang ada orang mengatakan bulan sabit tu anak bulan. Bukan, bulan sabit bukan anak bulan. Tapi di sebelah sana tadi ada nampak macam bulan sabit kan. Itu pun bukan anak bulan. Anak bulan ni sangat halus. Dia macam Ustaz Firdaus cakap, satu line aja lengkung. Dia melengkung satu line aja. Itu pun dah kira 1 hari lebih. Bulan tu dah 1 hari lebih. Dia lebih halus daripada ni. Tetapi kalau kita nak lihat, kalau macam itu nampak tak? Itu anak bulan dah 1 hari. Diambil di Indonesia. Sikit saja. Betapa susahnya untuk melihat anak bulan. Itu pun di Indonesia, dia punya cuaca tu lebih kurang baik lah, boleh nampak. Tapi di Singapura ni, the clouds very thick, tebal. Very thick. Jadi susah kita nak nampak. Saya dah pergi banyak tempat untuk lihat anak bulan tapi tak nampak. Di Singapura pun saya tengok, di Malaysia pun saya tengok, Teluk Kemang saya pernah pergi, di KL Tower, tahu KL Tower? Kalau awak pergi restoran dia yang berputar tu, saya pergi ke atas je. Pun tak nampak, susah nak nampak. Di Singapura, Mount Faber saya tak pernah pergi lah. Maybe Ustaz dah pernah pergi. Bukit Timah saya tak pernah sebab itu tempat yang bukan tempat yang terbaik untuk melihat anak bulan di Bukit Timah. Jadi saya pergi ke Tuas, kadang-kadang saya pergi ke pernah saya pergi ke Pulau Satumu. Ini Raffles Lighthouse, kena naik boat jauh nak pergi sana. Itu pun susah nak nampak sebab keadaan awan kita, keadaan iklim kita tu berawan. Jadi susah nak nampak. Jadi kenapa kita tak gunakan di pusat sains? Pusat sains teleskop dia besar sebab teleskop yang dibina tu tujuannya bukan untuk melihat anak bulan. Tujuannya untuk melihat benda-benda yang ada di langit seperti planet ataupun deep sky object, Messiah objects, ataupun bulan dalam fasa-fasa yang berbeza-beza. Dan satu lagi, apabila keadaan di tempat di Observatory Science Center tu, bila kita hendak melihat anak bulan, sebagaimana Ustaz Firdaus kata, kita lihat dekat satu tempat. Dekat mana? Dekat ufuk barat. Ufuk barat, that means the western horizon. Western horizon tu mesti clear, tak boleh block, tak boleh ada pokok-pokok, tak boleh ada bangunan-bangunan. Sebab kita nak cari kat situ, susah nak cari. Kemudian yang kedua, bila kita lihat anak bulan, dia dekat dengan ufuk. Maknanya kalau matahari dah terbenam, kita mesti cepat-cepat tengok ada tak anak bulan. Dan dia dekat dengan ufuk. Dia bukan ke atas macam Ustaz Firdaus cakap ke atas, bukan. Dia dekat ufuk barat dan nak dekat tenggelam. Itu kita kena perkiraan kena G2 nak kena cari dekat situ. Betul tak ada anak bulan? Jadi keadaan Singapura yang tidak begitu mudah untuk kita melihat anak bulan tu sebab cuaca. Dan kemudian di pusat sains tu banyak bangunan, banyak pokok-pokok dan keadaan cuaca, maka itu kita tidak melihat anak bulan di situ. Satu lagi, kalau kita nak tengok anak bulan, tak semestinya teleskop tu teleskop yang besar. Kita sebab field of view untuk teleskop besar tu dia zoom in dekat craters atau kawah bulan. Kalau kita tengok betul-betul bulan tu banyak craters kan. Dia zoom in kat situ. Cumanya kalau kita nak tengok anak bulan, mesti ada field of view yang besar sikit. Kena tengok angkasa, lepas tu tengok keadaan bulan, kedudukan bulan tu dekat mana. Jadi bukan zoom in, mesti zoom out. Baru kita boleh nampak anak bulan tu. Itu beberapa perkara yang berbeza di Singapura kalau kita nak bandingkan dengan Indonesia ataupun di Malaysia. Jadi sebagaimana diterangkan oleh ahli panel tadi, kita menggunakan kaedah imkanur ru'yah, hisab. Kita tidak ru'yah. Dan hisab ini sangat tepat. Cuma ada perbezaan, kriterianya berbeza. Jadi kadang-kadang kita dengar kan, kenapa negara lain dia punya hari raya beza dengan Singapura, kan? Sebab bila kita buat perkiraan, satu, kita buat perkiraan pada 29 hari bulan. Maknanya 29 Ramadan ataupun 29 Syakban. Kedua, waktunya waktu matahari terbenam. Maknanya waktu maghrib. Jadi bila kita buat perkiraan, sama dengan orang yang melihat anak bulan, mesti saat di mana matahari terbenam. Bila matahari terbenam, kita tengok ada tak anak bulan tu. Jadi kalau perbezaannya macam Muhammadiyah, mereka menggunakan wujudul hilal.
Nampak tak kira. Asalkan hilal wujud, nampak tak kira, boleh sudah dikira bahawa keesokan hari 1 hari bulan. Tetapi bagi Singapura, Imkanur Ru'yah ada 2 data yang mesti ditepati oleh bulan. Satu, waktu matahari terbenam, saat matahari terbenam, tinggi bulan 3 darjah. Jadi tinggi bulan 3 darjah ni dalam 1-2 finger saja. Kalau kita stretch out, tinggi bulan 3 darjah. Yang kedua, jarak lengkung. Jarak lengkung ni apa? Angle di antara matahari dengan bulan, 6.4 darjah. Jadi kalau 2 parameter itu ditepati, maka kita boleh kira bahawa anak bulan itu boleh kelihatan. Kalau bawah daripada itu, kita kira tak boleh lihat. Itu perkiraan di Singapura. Tetapi kalau perkiraan itu dibuat di Aceh ataupun di India ataupun di tempat-tempat lain, kalau mereka gunakan Imkanur Ru'yah lah, mungkin natijah dia lain. Dia punya calculation mungkin lain. Mungkin mereka boleh nampak. Nanti mungkin perkara ini kita boleh lanjutkan lagi. Saya akan lanjutkan lagi tentang perkiraan bagi Zulhijjah tahun ini dalam segmen yang kedua lah, insyaAllah. Terima kasih. Baik, terima kasih Tuan Faizal. Bagi para hadirin sekalian, tadi Tuan Faizal telah kongsikan pada kita kriteria yang baru diperkenalkan sebenarnya, ya, pada tahun 2021. Soalan seterusnya saya nak berikan soalan cepu mas kepada Fadil Ustaz Dr. Firdaus. Berkenaan dengan apakah perbezaan kriteria yang diperkenalkan pada 2021 dengan kriteria sebelumnya? Yang menyebabkan perbezaan, Tuan Ustaz. Soalan cepu mas. Betul, Ustaz. Masnya mana? Okey. Soalannya ialah berkenaan dengan kriteria. Tadi Encik Faizal dah terangkan berkenaan dengan 2 kriteria yang perlu dipenuhi oleh anak bulan pada petang 29 hari bulan, tak kira bulan manalah, yang mana tingginya adalah 3 darjah, lebih kurang macam gini, 3 darjah, rendah gini. Bawah daripada itu tak nampak punya. Dan juga jarak lengkung. Jarak lengkung maknanya dia punya jarak antara matahari dan juga bulan. Katakan ini matahari, bulan kat situ. Dia punya, dah ada dah. Okey, alhamdulillah. Tu dia. Nama dia jarak lengkung lebih mesti tinggi daripada 6.4 darjah. Nah, jarak lengkung tak boleh kira dengan alat. Kata macam mana saya nak kira dengan alat? Tak boleh. Itu hanya dengan perkiraan matematik sahaja. Okey. Kenapa orang cakap jarak lengkung apa semua? Itu tak boleh cerita lanjut lah. Kalau nak kena pergi belajar lah. Okey, ini semua terangkan. Ini 2 faktor yang perlu dipenuhi. Okey, ketinggian dan jarak lengkung. Antara 2 faktor ini, yang lebih penting adalah jarak lengkung. Jarak lengkung ini, dia menentukan sama ada anak bulan itu boleh dilihat ataupun tidak. Ketinggian anak bulan itu membantu kita menggunakan teleskop, theodolite, apa jua alat untuk nak tengok. Itu saja. Okey, dan apabila matahari tenggelam, bulan tu mesti ada atas ufuk. Okey. Bila masa berjalan, matahari tu makin tenggelam ke bawah, betul tak? Habis bulan tak tenggelam. Takkan bulan melekat kat situ. Bulan pun tenggelam juga. Jadi dia makin dekat dekat ufuk, terus tenggelam dia. Maka bulan ini Allah SWT cipta, subhanallah. Pergerakannya tu agak kompleks. Dia agak, bukan bercelaru lah, agak canggih sikit. Dia boleh turun ke ufuk ini sama je menuju ke matahari ataupun jauh kepada matahari. Style lah. Stylo Milo. Memang stylo Milo. Dia boleh turun dekat matahari, dia boleh turun jauh dari matahari. Kalau dia makin turun dekat dengan matahari, makin susah nak nampak. Kalau dia turun makin jauh daripada matahari, makin senang nampak. Jadi bukan senang tengok anak bulan. Awak dia turun macam mana? Jadi itu kriteria dia. Kita nak tahu jarak dia tu daripada matahari. Kalau dia makin dekat, bye-bye. Tak nampak. Kalau dia makin jauh, insya-Allah mudah-mudahan nampak. Okey, ini 2 kriteria. Sebelumnya kita gunakan kriteria seperti ini juga, tapi dengan tambahan umur anak bulan. Anak bulan mesti berumur 8 jam. Orang kata apa pula umur anak bulan 8 jam pula ni?
Kalau setengah bulan, umurnya 15 hari. Suku bulan umurnya 7 hari. Okey, jadi kita gostan sampai pada waktu dia tu kosong hari. Umur anak bulan yang kosong maknanya bulan tu baru nak, bukan lahir lah, baru nak start perkiraan. Itu adalah apabila matahari, bulan, bumi satu garisan. Ini kita boleh lihat kalau berlaku gerhana. Ini bila dia start garisan di sini, ini maknanya kosong jam. Kemudian dia jalan. 8 jam kemudian dia dah cukup besar untuk lihat. Sekurang-kurangnya lah. Sebenarnya tapi kalau ikut praktis 8 jam pun tak boleh lihat. Dia mesti sekurang-kurangnya berapa rekod? 12 jam? No. Global. Ini pakar. 13 jam sekurang-kurangnya. Rekod tengok anak bulan adalah 13 jam. Bawah daripada 13 jam belum ada rekod tengok. Jangan main-main. 13 jam. Okey, tapi kriteria lama 8 jam. Ni kriteria MABIMS dah lama. Kemudian dibuang daripada bincangkan, tak payah umur anak bulan, kita hanya lihat kepada 2 faktor ini dan kemudian kita revise. Kalau dulu 2 darjah di atas ufuk, sekarang kita naik 3 darjah. Kalau dulu jarak lengkung hanya 3 darjah dekat sangat dengan matahari, tak pernah nampak, kita naikkan pada 64 darjah, 6.4 degrees. Kenapa naik 6.4 degrees? Sebabnya itu adalah minimum distance yang mana anak bulan pernah dilihat di seluruh dunia. Bukan di Singapura. Singapura jangan cerita lah. Di seluruh dunia. Ada rekod 700 lebih observation anak bulan. Jadi daripada 700 rekod ini, mereka lihat, yang paling minimum distance antara anak bulan dan juga matahari adalah 6.4 degrees. Jadi kita cakap, 6.4 degrees is the minimum. Kalau bawah pada 6.4 degrees, tak ada rekod tengok. Jadi kita tolak. Kerana itu, tuan-tuan yang dirahmati Allah, pada tahun lepas, kita tidak raya pada hari Isnin. Hari Isnin kan? Kita raya Selasa. Sebabnya ialah, di Singapura pada hari Ahad, anak bulan 6.2 darjah, 6.2 degrees. Tak ada rekod nampak 6.2 degrees. Kalau kita isytiharkan raya, awak berdasarkan apa? Tak ada pengalaman anak bulan boleh dilihat pada 6.2 degrees. Jadi itu ceritanya. Jadi kita minimum 6.4 degrees dekat situ. Ini kriteria MABIMS. Okay. Maka apa lagi yang tanya tadi? Ana lost. Perbezaannya dengan tahun-tahun yang lepas. Dah jawab tadi dah. Okey dah, itu sajalah Okey, terima kasih. Baik, syukran kepada Ustaz Firdaus atas penerangannya. Kalau tadi saya tertanyakan soalan cepu mas kepada Ustaz Firdaus, seterusnya saya ingin tanyakan soalan yang mendebarkan kepada Tuan Faizal Osman berkenaan dengan apakah ramalan bagi Zulhijjah pada tahun ini, tahun 1444 Hijrah, dan adakah akan terjadi perbezaan dengan negara lain? Silakan. Okey, terima kasih. Soalan cepu mas yang kedua, bila kita Hari Raya Haji tahun ni? Okey, jadi kita boleh buat perkiraan sama-sama lah. Okey. Kalau anda tengok kalender, tadi saya beritahu kalau kita nak buat perkiraan, mesti buat perkiraan pada berapa hari bulan? 29 hari bulan. Maknanya kalau kita nak menentukan satu Zulhijjah, kita mesti buat perkiraan pada 29 Zulkaidah. Betul? Okey. 29 Zulkaidah berapa hari bulan? Berapa bulan? Bulan Jun. Boleh cek 28 Okey. Berapa? 18 kan? 18 Jun 18 Jun. So saya buat perkiraan 18 Jun, saya mesti tahu bila ijtimak berlaku. Apa makna ijtimak ni? Tadi Ustaz Firdaus katakan mulanya bulan itu macam tak ada bulan, tak nampak. Lepas tu anak bulan, satu line saja. Kemudian bulan sabit, kemudian bulan rubuk. Bulan rubuk ni setengah bulan. Kalau kita tengok dekat langit, kadang-kadang bulan tu setengah terang, setengah gelap. Itu bulan rubuk. Kenapa dia setengah bulan kita panggil rubuk? Rubuk 1/4 kan? Rubuk quarter kan? It's quarter moon sebab
Bulan itu berlaku pada 7 hari bulan ataupun 21 hari bulan. 1/4 daripada satu bulan. Itu sebab dikatakan quarter moon. Kalau bulan penuh, dia setengah bulan, half the month. Jadi kalau kita lihat, kalau kita amati nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban tu, nisf tu setengah kan. Kalau nisfu Sya'ban tengok bulan penuh. Okey. Jadi bila kita nak buat perkiraan ni, kita mesti buat akhir-akhir bulan, maknanya 29 hari bulan. Pada tahun ni Zulkaedah, 29 Zulkaedah jatuh pada 18 Jun. Saya kena tengok istimak berlaku bila. Jadi istimak berlaku pada jam 6:37. Okay. No, bukan UT plus 2. Kita UT plus 8. Okay. So istimak akan berlaku pada 12:37 tengah hari. Di Singapura istimak berlaku. Istimak ni maknanya apa? Bila matahari, bulan dan juga bumi berada dalam satu garisan. Bulan itu dia mengelilingi bumi kan. Jadi setiap bulan tu ada satu saat di mana matahari, bulan dan juga bumi dalam satu line, satu garisan. Itu dinamakan ijtima' atau dalam bahasa Inggeris conjunction. Bila terjadi conjunction, dalam istilah astronomi kita panggil new moon. Okay, new moon ni bukan anak bulan. New moon dalam istilah astronomi lepas conjunction. Anak bulan kena buat perkiraan lebih sikit bila mana kalau ikut Singapura imkanur ru'yah 2 darjah dengan 6.4 darjah. Jadi bila istimak berlaku 12:37, kita mesti buat perkiraan waktu maghrib tinggi bulan berapa di Singapura. So saya tahu istimak berlaku pada 18 Jun kan. Maknanya 18 Jun tu saya dah boleh buat perkiraan sebab dia dah lepas. Dia dah new moon. Jadi saya buat perkiraan pada 18 Jun waktu maghrib. Bila waktu maghrib, kalau saya buat perkiraan, tinggi bulan itu lebih kurang berapa darjah? Saya buat perkiraan 1.2 darjah. Maknanya kena tak kriteria imkanur ru'yah? Tak kena. Kemudian jarak lengkung dia 4.49 darjah. Kena tak? Tak kena juga. Jadi dua-dua tak kena, maka itu keesokan hari saya boleh, mufti boleh isytiharkan tak? Hari raya, bukan saya isytihar, mufti. Mufti boleh isytiharkan tak? Keesokan hari 1 hari bulan. Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Maknanya kita kena tambah 30 hari Zulkaedah. Itu mengikut perkiraan saya lah. Tapi kalau mufti nak announce besok 1 hari bulan, itu tanggungjawab mufti. Okay, bukan. Saya buat kira-kira saja dengan Ustaz Firdaus. Okay, jadi maknanya kemungkinan besar 1 hari bulan Zulhijjah akan jatuh pada berapa hari bulan? 19 ke 20? 20, okay. So 20 hari bulan Jun, 1 Zulhijjah. Hari Raya Haji berapa Zulhijjah? 10. Maka 10 Zulhijjah jatuh pada berapa hari bulan? 29 hari bulan Jun. Okay. So Singapura lah kemungkinan kita akan hari raya 29. Tapi kalau di Mekah macam mana? Kalau di Mekah ni dia siapa nampak anak bulan dulu? Kalau macam kita tengok anak bulan, siapa dapat matahari dulu? Singapura ke Mekah? Singapura dulu kan. Jadi kita dapat matahari terbenam kita dulu. Sebab perbezaan masa berapa lama? 5 jam kan? 5 jam. Kalau Singapura sekarang pukul kalau Saudi pukul 12, Singapura pukul 5 lah. Kan? Jadi kalau Singapura pukul 7, Saudi pukul berapa? Pukul 2 kan? 2 petang. Jadi masa kita melihat anak bulan, cuba nak lihat anak bulan, Mekah dalam jam pukul 2. Kita dah pukul 7, kita dah buat kira-kira tak nampak. Tapi lepas 5 jam, maknanya bulan tu dah besar sikit. Jadi Mekah kemungkinan boleh nampak. Singapura tak nampak. Tapi sebab beza je 5 jam, matahari terbenam dekat Saudi tu 5 jam kemudian, bulan mungkin dah besar sikit. Bila bulan besar sikit, mungkin Mekah boleh nampak.
Jadi kalau mungkin kalau Mekah nampak, maknanya keesokan hari 1 Zulhijjah. Jadi mungkin mereka akan hari raya berapa hari bulan? 28 hari bulan Jun. Mungkin ada perbezaan lah. Itu mengikut perkiraan. Tapi bagi kita semua, kita hanya tumpukan pada Singapura lah. Mungkin ada pendapat-pendapat berkenaan dengan puasa ataupun tak boleh puasa. Baik, itu ada soalan seterusnya insyaAllah. Baik, terima kasih Tuan Haji Faizal atas penerangannya. Nah, sekarang ini kalau kita bincangkan tentang permulaan bulan Zulhijjah, ada lagi satu soalan cepu mas berkenaan, banyak cepu mas berkenaan dengan bilakah pula kita puasa Arafah. Nah, seandainya kalau di Mekah telah mula wukuf dan di Singapura perlu ikut waktu wukuf ataupun ikut 9 Zulhijjah di negara kita, seandainya kita berlainan dalam tarikh 9 Zulhijjah. Maka itu saya persilakan kepada Timbalan Mufti Ustaz Dr. Rizal. Fadhal. Bismillah. Terima kasih Ustaz Haziq. Banyak sangat soalan cepu mas ni. Tak apa, asalkan jangan kena cepu sudah. Soalannya begitu baik. Bahkan ini boleh saya katakan setiap kali berlakunya perbezaan tarikh, nanti kita terima soalan ni. Tapi secara umumnya adalah kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengikuti waktu dan masa yang sekarang ni kita berada padanya lah. Sebagai contoh, tak lama lagi kita akan solat zuhur. Dekat negara lain mungkin solatnya waktu asar kan. Mungkin ada kat negeri lain pula waktu subuh. Imam Al-Qarafi dalam kitab Az-Zakhirah, beliau pernah menyebut tentang perkara ni, yang mana waktu ini berbeza. Bahkan antara sebahagian negara Islam macam itu. Dekat Mekah mungkin waktu zuhur, dekat Syria ke, dekat Lebanon ke, dekat Mesir waktunya berbeza. Jadi Imam Al-Qarafi berkata, Allah Subhanahu Wa Taala itu mewajibkan bagi insan untuk mengikuti waktu yang dia berada padanya, dekat qatarnya, dekat negerinya, dekat kawasannya. Iaitu sebagai pendahuluan. Kerana kita zuhurnya waktu ikut Singapura, maka ikut Singapura. Tak semestinya kita tak pernah pun kita ikut waktu zuhur dekat Saudi. Saudi dah zuhur, maka kita pun kena salat zuhur. Waktu kita ni waktu isyak ke dan sebagainya. Jadi itu sebagai pendahuluan. Poin yang kedua saya nak sentuh di sini, ada hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi menyebut tentang fadilat dan kelebihan melaksanakan ibadah puasa ataupun berpuasa pada hari Arafah. Pada hari Arafah, Nabi SAW bersabda, siyamu yaumi Arafah, puasa pada hari Arafah. Perhatikan, Nabi kata siyamu yaumi, hari Arafah. Nabi tak cakap Arafah saja, tapi Nabi sebut yaum Arafah. Yaum yakni itu dari segi bahasa Arab maknanya zarfuz zaman. Nabi SAW hubung kaitkan, diikatkan dengan masa yang tertentu. Puasa pada hari Arafah, Nabi kata ahtasibu ala Allah, aku berharap agar Allah Subhanahu Wa Taala menghapuskan dosa yang lalu dan dosa yang sebelumnya. Jadi maknanya dosa 2 tahun Allah Subhanahu Wa Taala hapuskan. Imam An-Nawawi punya pendapat, ini dosa-dosa kecil lah. Dosa-dosa kecil, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala sedia untuk maafkan, untuk ampunkan. Adapun dosa besar, dosa seseorang dengan hamba Allah, dengan mak ayah ke, dengan teman ke dan sebagainya, ini kena minta maaf lah. Ada dosa besar, kena memerlukan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, taubat yang khas. Tapi secara umumnya Nabi bersabda siyamu yaumi Arafah, puasa pada hari Arafah. Nah, bila kita melaksana puasa pada hari Arafah, wukufnya bila? Wukuf berlaku pada 9 Zulhijjah. Dan puasa pada hari Arafah ini disunnahkan untuk mereka yang tidak pergi ke haji. Adapun mereka yang buat haji, mereka dekat Arafah, sunnahnya adalah untuk tidak berpuasa. Kerana Nabi tak berpuasa, Khulafa Ar-Rashidin tak pernah berpuasa. Walaupun sebahagian daripada sahabat diriwayatkan pernah berpuasa, sebagai contoh Urwah ibn Zubair dan sebagainya. Tapi sunnahnya adalah apa? Untuk mereka yang tidak menunaikan haji, tidak pergi ke haji, untuk berpuasa pada 9 Zulhijjah. Jadi Nabi SAW menghubung kaitkannya dengan puasa pada hari Arafah, hari. Dan bukan pada hari jemaah haji itu berada dekat apa? Berada dekat wukuf, tidak dihubung kaitkan dengan perbuatan wukuf yang berlaku dekat Saudi Arabia ataupun dekat tanah haram, tapi dengan hari Arafah. Jadi kalau 9 Zulhijjah dekat rantau ini berlaku pada tarikh yang tertentu, pada tarikh yang tadi, bila, jadi insya-Allah 9 Zulhijjah ni bila dijangkakan 28
tentunya semuanya kita kena tunggulah pengumuman daripada Tuan Mufti sendiri, tapi dijangkakan pada 28 Jun. Jadi maknanya pada hari itu kita menunaikan kita punya puasa pada hari Arafah. Tak perlu untuk kita ragui, tak perlu untuk kita was-was. Tapi Ustaz, macam mana Ustaz? Adakah ni semalam kita kena berpuasa kerana Saudi dah berpuasa? Tidak. Kerana dihubung kaitkan dengan hari 9 Zulhijjah. Itu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita mengikuti ketetapan masa yang kita berada padanya. Wallahu a'lam. Baik, syukran Ustaz Dr. Izal atas pengkongsiannya. Di sini ada sedikit Q&A yang telah diberikan melalui Slido. Ini akan saya tanyakan soalan yang merisaukan ya kepada Al-Fadhil Ustaz Dr. Izal. Berkenaan dengan tatkala Singapura berbeza hari raya contohnya dengan negara lain, perlukah kita ataupun apa hukum warga Singapura ikuti tarikh negara lain seperti mempercepatkan hari raya? Betul Ustaz? Bismillah. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz atas soalan itu. Jadi insya-Allah saya menyarankan hadirin yang hadir pada majlis pada hari ini untuk kita sama-sama baca dan menelaah buku yang ada tertera di hadapan. Jadi soalan-soalan kerana buku ni penting kerana di sebalik buku ni sebenarnya ada kisah. Apabila peristiwa pada tahun lalu tu berlaku, saya dan juga pegawai-pegawai saya, kita scroll through social media, begitu ramai sangat antara warga Singapura ni dah jadi pakar falak Ustaz. Banyak sangat, semua nak jadi macam mufti, keluarkan fatwa kanan kiri, tengah terbalik. Jadi tujuan buku ni sebenarnya kita kumpulkan soalan-soalan yang paling penting, yang kita rasa mungkin dah banyak sangat orang bertanya, maka kita kumpulkan dekat buku ni. Sebagai contoh, jawapan bagi soalan yang diajukan tadi ada terdapat pada muka surat 19 muka surat 19, di mana peristiwa ini pernah berlaku di zaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ada sahabat yang ada dekat kota Mekah, dekat kota Madinah, ada juga sahabat yang ada dekat kota Syria, dekat Damaskus sana. Jadi mereka ini melaksanakan permulaan ibadah puasanya berbeza. Permulaan ibadah puasanya berbeza dengan kota Madinah, kota Damaskus lain hari, kemudian kota Mekah dapat menyaksikan hilal pada hari yang berbeza. Ketika itu ditanyakan kepada Ibn Abbas radhiyallahu an, maka Ibn Abbas katakan, ini sebenarnya yang kamu kena ikut. Antum ala ma sumtum, kamu ikut hari yang mana kamu bermula berpuasa, dan kami ikut hari yang mana kami mula berpuasa. Ini adalah sunnah kebiasaan yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi SAW bawa. Jadi ini penting untuk kita fahamlah. Jadi mereka yang ada dekat Singapura mesti kena ikut masa yang telah ditetapkan oleh Singapura. Tadi sebagaimana Tuan Faizal katakan, perkiraan hisab tentang permulaan bulan ini adalah jitu, begitu tepat. Bukan saja perkiraan awal bulan, bahkan perkiraan waktu salat sekalipun. Kalau betul kita ni hanya nak ikut ru'yah sahaja kan, sebenarnya waktu salat pun, siapa yang belajar fiqh Syafi'i, kitab Matan Abi Syuja', kita kena lihat kepada bayang. Bayang sudah 2 kali ganda waktu asar. Kalau bayang tu berada betul straight, tidak ada bayangan, itu waktu zuhur. Jadi begitu sukar untuk kita kan. Kita menggunakan hisab untuk menetapkan takwim, untuk menetapkan waktu salat, sama juga dengan permulaan bulan Islam dengan juga pengakhiran. Ia semua berdasarkan kepada hisab, dan ilmu hisab ini adalah perkiraan yang jitu. Jadi secara ringkas, kita berada pada satu tempat, kita kena hormati adat ataupun penetapan pada tempat tersebut. Kita kalau berada dekat negeri jiran, maka kita kena menghormati penetapan yang berada pada tempat tersebut. Wallahu a'lam. Baik, syukran jazilan Fadhil Ustaz Dr. Izal. Soalan seterusnya berkenaan dengan what does the moon sighting calculation look like? Di pameran di luar telah kami sediakan buku yang disumbang sementara waktulah oleh Fadhil Ustaz Firdaus, yang disusun oleh Al-Fadhil Almarhum Haji Abdul Ghani. Ya, jadi boleh lihat dengan ringkas bagaimana calculationnya looks like insya-Allah. Dan sekali imbas pun dah pening lah ya. Baik, itu saja berkenaan dengan forum kita pada pagi ini, oleh kerana masa sangat terhad. Dan kami ucapkan ribuan terima kasih kepada hadirin sekalian, dan khususnya pihak pejabat mufti kerana telah berikan kepercayaan kepada Masjid Darussalam dalam menerajui projek ini. Dan juga terima kasih saya ucapkan kepada keluarga ya almarhum Kiai Zuhri bin Pemim, yang juga wakilnya kita ada Ustazah Wan Nadia, atas sumbangannya juga insya-Allah. Maka dengan itu saya berikan majlis kepada pengurusi majlis insya-Allah dalam kita acara seterusnya insya-Allah.